Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera guys. Selamat datang ke channel YouTube Faizal Kapni. Baik, hari ni kita ada Azhar ni sebiji. Jadi hari ni dia kata dia nak buat major service lah. Okay. So barang-barang dia dah beli sendiri ya. Kita ambil upah pasang, spark plug, filter gearbox, minyak enjin, minyak gearbox, lepas tu belting. Dan dia request dia nak cuci sekali lah dia punya oil sump dia, sebab mileage pun dah tinggi, dah 300 lebih kot. Alright, so jom kita start. Ok, so mileage dia dah 383 guys. Memang agak lama lah, memang jauh lah lari, berjalan. Kereta ni hari-hari pakai. Alright, so dia dah pakai air gula. Tengok minyak dia cantik guys. Dia tak hitam pun. Mileage dah 300 lebih. Merah lagi minyak dia. Okay, kita buka dulu dia punya bumper. Kita tukar lah hose oil cooler ni. Dia dah pakai lama, masa kat 3 tahun juga lah. Lepas tu oil sump kita buka sekali ya, sekali jalan. Ok, sekarang kita nak buka dia punya oil sump ni. So kita buka keliling ya, skru dan juga nut size 10. Lepas tu yang ni bracket ni kita kena buka lah, baru senang nak buka dia punya skru kat sini size 14. Tapi jangan lupa dalam ni pun ada juga nut. Kena suluh baru nampak nut size 10 M6 ya. Dalam ni ada 2 biji nut, satu dalam ni, satu dalam lubang ni. Okey, so kita dah buka keliling. Saya kita ketuk sikit, boleh cabut lah oil sump ni. Exhaust kena buka lah, exhaust kena buka. Okey, so ni oil sump yang mileage 380. So dia jaga minyak hitam lah. Hitam okey ni, dia tak ada keladak. Alright, jadi kita akan cuci lah bahagian-bahagian ni. Keliling ni semua bagi bersih kan. Dia tak ada gasket pun, dia pakai gam ni. Ok, so yang ni bahagian dia bawah. Kalau nak buka flywheel senang, buka oil sump baru senang buka skru flywheel. Nampak. Lepas tu ni yang nut 2 biji tadi kita cakap kan. Satu dengan ni satu. Nut 2 biji ni. Ini kena buka. Kalau tak buka ni sampai sudah tak boleh buka oil sump. Lepas tu yang ni kita akan keluarkan, cuci. Cuci dengan petrol campur air sabun lah. Lepas tu gasket ni kita akan gosok balik biar bersih. Okay. So cantik lah dia punya ni, jaga minyak hitam lah. Ok guys, so oil sump kita dah cuci. Rasa nak kena cari spare senang kok. Owner datang terus sweat kan. Ok, tak payah cuci lama-lama. Kalau tak nak kena rendam bagai, jadi masalah, jadi lambat. Jadi yang ni pun kita dah cat sekali ya, dalam. So bawah pun kita dah complete cuci. Ok, cun punya enjin dengan gearbox. Ok guys, so sudah siap bahagian bawah, oil sump, enjin, oil sump, gearbox, sekali jalan. Alright, baru macam kereta baru guys. So next kita tukar belting.